Hai, Assalamualaikum semua. Kalau dekat rumah ada nasi yang tak habis makan, tapi nasi tu sikit pula untuk kita buat nasi goreng, jom kita buat cucur nasi. Cucur nasi ni bahan dia tak banyak dan yang paling penting sangat sedap dan lembut sampai ke petang. Tengok tu dia melantung-lantung bila kita picit-picit macam ni. Nak buat cucur nasi, bahan utama dia mestilah nasi. Saya gunakan 2 cawan nasi sejuk. Okey, lepas tu kita masukkan 1 biji telur dan masukkan 1 cawan air. Air ni agak-agaklah sampai kita punya pengisar tu boleh berfungsi. Lepas tu kita kisar hingga halus. Kemudian kita masukkan bahan kisar tadi ke dalam mangkuk. Lepas tu kita masukkan bahan aksesori dia. Ini saya gunakan daun bawang, hirisan carrot dan juga cili merah. Nampak menariklah kita punya cucur nanti. Okey, lepas tu saya masukkan je jari ketam. Kalau nak guna udang, ikan bilis atau apa-apa saja pun boleh. Lepas tu kita masukkan sedikit serbuk peti ayam. Kita gaul rata semua bahan-bahan ni. Kemudian kita masukkan 5 sudu besar tepung gandum. Adunan ni dia tak boleh terlalu cair dan juga tak boleh terlalu pekat. Kalau pekat nanti tekstur cucur kita akan lebih keras dan lebih padat lah. Kalau gandum tu kita agak-agak sampai kita boleh jemput masa kita nak goreng nanti. Panaskan minyak, kemudian kita goreng cucur menggunakan api sederhana. Untuk membentuk cucur tu saya gunakan jari saja. Kalau biasa guna sudu, boleh guna sudu. Okey, lepas tu kita terbalikkan cucur untuk goreng sebelah lagi. Okey, untuk tahap kegaringan, terpulang selera masing-masing. Saya goreng tak begitu garing sebab ada satu batch saya goreng garing sedikit. Bagi saya tak berapa nak comel kalau yang terlebih garing. Kalau macam ni dia just nice saja. Yang ni terpulang cita rasa masing-masing. Okey, setelah cucur masak, bolehlah kita angkat dan toskan. Okey, ini dia hasilnya cucur nasi kita telah pun siap digoreng. Kalau kita tengok tekstur dalam dia, memang sangat gebu dan sangat lembut. Kita makan macam ni pun memang dah cukup sedap dah. Walaupun kita tak guna serbuk penaik, tapi dia tetap lembut. Tengok tu bila kita picit memang melantun-lantun. Okey, terima kasih menonton dan selamat mencuba.